Kozak ni maksudnya kita cukur sebahagian rambut kita. Bukan nipis, bukan gunting. Cukur biar nampak kulit kepala. Okey? Contoh kozak ni gini. Kita cukur separuh sini, cukur pula separuh sini, tinggal atas ni ada rambut. Itu dipanggil kozak. Kalau atas ni tebal, tepi ni kita buat nipis macam orang lelaki biasa tu bukan kozak. Kozak ni cukur. Faham? Maka yang afdalnya, jangan kita buat cukur separuh-separuh. Nabi kata, utruku kullah, au ihlaku kullah. Biarkan tidak dicukur, atau cukurnya sampai habis licin. Maksudnya, jangan kozak lah di situ. Jadi, apakah hukum kozak ini? Cukur separuh, tinggal separuh. Sekarang dicukur buat orak pula. Mula dia ketang dulu, setengah sentimeter, tinggi gini, faham? Lepas tu buat orak dengan mata halus. Serak dicukur pula. Faham? Spiderman, macam-macam duduk jadi kepala. Jadi, kozak ini, kalau bukan mengikut idola orang kafir, hukumnya makruh. Tapi kalau kerana contohkan orang kafir buat, haram. Jelas? Baik. Dan lepas kita ada kozak, tak ada masalah. Allah Maha Pengampun. Minta maaf ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Maha Pengampun. Dulu kita bodoh. Oh, putih dia tak ada hukum tu gitu. Tu yang rambut Mohican tu kozak tu. Ni rambut tengah ni ada ni. Pang not that. Ni tengah ni. Sepi ni cukup. Tengah ni jambu macam ke burung ayamang. Tak? Lain ni tak ada dah, kurang dah gitu dah. Kurang dah. Kalau Indonesia banyak. Masih ada pang. Indonesia banyak. Dulu Kuala Lumpur ada tu. Berata-rata penuh atas belakang. Nampak? Set pistol, Sid Vicious. Tahu? Bokelis dia. Botok sini, Mohican rambut, mohawk. Tu meniru Mohican dia Dayak yang kafir, haram. Nampak? Kalau orang cerita lah di London, setiap hari Ahad ramai pang. Di Kupur situ. Di Trafalgar Square. Satu tempat orang kupur, dataran hebat situ. Mari. Tapi mari dengan Ferrari, dengan Porsche, ayuh atau dengan Bentley dan sebagainya. Kita pang balik, ayuh naik bas ramai pun. Tak buat dah. Rohok tu kalau orang ada kematian lah, ada rambut gitu. Ada rambut belang-belang kali. Orang panggil ratik pun semua. Naik ratik tembur lagi, dengan mayat-mayat tembur. Kejut tengok tau. Jadi janganlah pelik-pelik tangan nak bergeraya ni. Jadi kalau saja-saja kozak, cukur-cukur ikut suka hati, makruh je, tak haram. Tapi kalau ambil tunjuk contoh, ambil gambar kafir dah, tukar gunting nanti nak buat ke mana? Kita gambar. Kita tengok gambar-gambar orang kafir, haram. Kalau kozak lah.